macam boring makan gaji, nak cuba buat bisnes, tapi cuba buat bisnes ambil loan, buat personal loan 50,000, lepas tu tak mampu nak bayar the loan, so you can declare bankrupt also lah because of that. Sebenarnya sangat bahayalah kalau tak merancang keuangan, lepas tu membuat keputusan yang macam terburu-buru macam ni. Jadi bila you dalam keadaan bankrupt tu, nak keluar daripada status bankrupt tu bukan mudah bukan mudah. Jadi Hafiz tak nak kan dalam keadaan macam tu kan? Siapa tak nak. So tu adalah itulah macam bila you cakap, bila you kata apakah harga nak kena bayar, maknanya bila dah sampai keadaan macam tu dah susah, sampai tak ada bank account, sampai tak boleh nak manage duit sendiri. Lagi satu contoh kan, katalah kita ada personal loan tadi, maknanya bila gaji kita dimasukkan, kita kena bayar dekat dia dulu. Dah tak sempat nak bayar kat kita, kita kena bayar dulu macam hutang kita. Maknanya selagi kita tak habis bayar pada hutang dekat dia tu, selagi 100% tu bagi kat dia. kita kena tengok lah, kita kena macam, adalah cara dia, macam kita kena jumpa dengan pihak insolvency and bincang berapa amount yang kita kena selesaikan macam tu. So ada amount yang kita kena berbincang, banyak kena buat perbincangan. Lepas tu kita kena rujuk pula AKPK untuk macam rancang balik kita punya perbelanjaan dan kewangan semua macam mana. So bagi saya hassle lah, macam sangat rumit lah, lepas tu dah macam sangat menyusahkan lah. Memang yang tu macam bila keadaan sampai macam tu, saya rasa susah lah untuk kita nak macam nak merancang masa depan, nak kena bayar balik yang sebelum-sebelum ni semua kan. Jadi janganlah kita berada dalam keadaan tu kalau boleh. Tak ada siapa nak kan. Cuma tak semua orang tahu yang kita boleh ke arah situ. Betul. Orang kadang-kadang yalah macam Puan cakap tadi, FOMO, yang terkejar-kejar, pengaruh kawan-kawan, betul, pengaruh orang ni, pengaruh orang tu. So dia jadi macam kadang-kadang kita terpaksa buat sesuatu atas keputusan orang lain. betul. Kan? Sebab kita nak puaskan hati orang. Terpengaruh ke mungkin kan.